Welcome to my channel. Jadi ya, seperti yang korang tengok di akhir, di thumbnail lah ya, di tajuk, ini akan jadi final episode dari apa nama tu? Dari Aspirant of Legend. Itu dia. Lama tak jumpa Mama. Apa nama dia? Mama Lama dah aku tak jumpa dengan kau. Walaupun memang aku nak jumpa dengan kau. Mari sini. Mana tatang kau? Tak apalah, aku memang tak nak miss kau pun. Apa ni bounty aku? Okay. Aku ada tawaran untuk kau. Jadi macam ni Mama. Berminat untuk gabung aku. Kau gabung aku akan berikan kau kekuatan. Kekuatan dari senjata ni. Aku akan berikan 20% dari senjata ni. 20% kekuatan dari senjata ni. Aku akan berikan kepada kau. Supaya kau mendapatkan kekuatan. Aku tengok kau tidak dapat kekuatan sama sekali. Aku tengok kau yang paling lemah di antara mereka bertiga. Aku boleh buatkan kau yang paling kuat di antara mereka bertiga. Dan dengan terima kekuatan aku. Tiga apa dua? Diorang bertiga. Kau, Z dan Nakden. Kau dapat kekuatan aku boleh buatkan kau menjadi yang terkuat di antara diorang bertiga. Tapi yang pastinya aku lebih kuat. Macam mana? Berminat? Baik, tapi biar saya berfikir sekejap. Okey, aku tak apalah. Baiklah Mama. Aku bagi masa kat kau mungkin beberapa hari atau beberapa minggu untuk berfikir tentang tu. Jadi ya, aku datang sini pun untuk makan. Jangan lawak lah. Jangan kuki. Ni ada kuki. Ni ada kuki ni. Tu kuki. Tu kuki. Tak apa, tak bayar pun tak apa. Tak bayar pun tak apa. Santai je. Antara Arfa atau Steva. Yang mana lagi dekat dari base korang. By the way, korang cakap ya, kenapa aku santai je. Ya RP seterusnya akan tunggu lama. Jadi ya, kita santai je lah dulu. Ini setengah luar karakter. Jadi Mama, kau boleh melawak kalau kau nak. Itulah guys, sifat asli ni kalau luar RP suka melawak. Dan ni sifat asli aku kalau luar RP. Itu je. Ni sini kau. Sakit lah. Janganlah. Jangan ni. Lah. Macam mana boleh macam ni kita? Tengok ni. How? Kita yapping. Itulah guys, kita tak tahu kenapa suka luar drama. Bila dari luar drama kita terus yapping. Ni patutnya selesai episod ni power lah, happy. Tapi aku masih sedikit malas nak berepi-repi. Asal dua makhluk berempan kat sini. Oh, tak boleh ni bersampah.
Alay. Okay, sama tu Yaping. Nah, bro. Malas. Mana obsidian tadi kau hancur kan? Masuk, masuk, masuk. Biar aku masuk. Biar aku jalan masuk. Biar aku jalan masuk. Okey. Shh. Tolong, tolong, tolong. 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 Kita luar pergi bilat. Tolong, tolong. What the fuck? Monumen siapa buat ni? Ini cookie. Tu biskut tu. Ni sini. Oh, awak buat. Alah, sikit lagi saya. Ish. No. Tu biskut tu tak nak ambil ke? Panas. Dia dapat. No, muncul atas tu. Oh, tolong. Woi. Sampai, okey. Jaga. Jaga, boy. Mau ikut aku. Mau ikut aku. Sini. Hai Mama. Kenapa tidur ni? Apa kau fikir aku nak tu? Okay. Mama, jom Mama. Ni aku jumpa totem tadi tak ada apa punya, ambil lah tu. Bye. Oh, Apa? aku dah urusan kau sekarang, jadi gerak. Pasal damage kau sakit sangat gila. Oh, mungkin sebab ada strength kot. Jom. Mama. Kau tidur je tengah pening kau. Wah. Habis kau. Okey, masuk dalam penjara. Jom. Sini. Payahlah. Kau get out. Aku dah tak nak bengis. Gila ni. Bye. Get out. Dasar pengkhianat. Get out. Jom sini. Jadi ini tempatnya. Domain ini. Tempat ini. Berkali-kali aku dipanggil di tempat yang sama. Berapa kalilah aku nak dipanggil di sini. Sekarang Satan, cakaplah apa yang kau nak. Adakah kau ingat tentang Hun yang ada pada 1400 yang lalu? Ya, aku ingat. Kenapa? Hah? Suara apa tu? Nampaknya belum itu telah ditemukan. Fahmi, bergegas segera. Baiklah. Jadi ini dia.
Jadi kita dah sampai ke Violet Town. Kejap. Tempat apa ni? Ni Violet Town ke ni? Violet Town ke Violet Land? Entahlah, aku rasa boleh lah sini. Sebab aku rasa macam dia tunggu aku lah. Oh, tak apalah. Sebagai bintang utama, mesti selalu datang lambat. Kan? Nampaknya betul lah firasat aku. Ada yang tengah tunggu aku. Oi. Akdan. Tapi kejap, biar saya sembang ini. Sebagai salah satu orang pertama. Aku tinggi. Oh tak. Tak silap aku. Lah. Orang pertama yang aku bunuh. Kau adalah. Zombie. Dia bukan orang bodoh. Dia mayat. Iyalah. Aku rasa kita baik kita selesaikan semua tak? Okey. Kau dah tahu ke apa yang dah masuk dalam buku tu? Ya, Okey, aku aku dah tahu. mawan. Dekat sikit. Kau apa faham kan maksud dia apa? Ya, satu orang mati dan akan menggantikan orang lain. Oh, kalau sudah mahu ke gravel, aku akan mula makan jugalah. Berbahaya ya. Innalillah. Aduh, depan aku. Rasa macam ini. Aku rasa ini akan jadi pertarungan seperti yang di Alva. Tapi ini lain. Kemenangan adalah tempat. Anda pasti? What's up? Kalau fire. Apa tu lo fire? Teknologi baru hal yang kau cipta ke? Ui. Sana. Jangan. Sakit tu. Sorry. Mana kau ni? Mana lu nak mama? Entah. Aku dah mana aku dan? Entah. Tu dia. Oi, kami. Kenapa? Diam. Tiada gunanya kau berkata pada orang bodoh. Ya. Sangat susah. Dan cepat-cepat jom kedai. Rasa sodokan aku. Terus ini juga beri. Satu dah kena punya rambut punya 3 orang yang kena. Tak dapat pun.
Dapat pun lagi. Kita yang dapat lagi. Betul tak? Yang tak ada kekurangannya. Sini kau. Lawan aku. Cik kau bunuh aku tak boleh. Lawan aku. Ding. Tunggu nak air. Masih resource gila. Au. Au. Bopok. Bopok. Boleh Jatuh dia- kat sana. Pokok. Aduh. Raya Kedan. Pedih. 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 Ah. Au. As. Yalah, cepat. Pokok. Pokok. Okey. Mana dia? Saya dah jumpa. Hilang. Pokok kak. Tu. Benda juga. Tu je. Mana? Pokok yang korang tengah tu tu. Bang lah. Wow. Cepat. Oi, kat atas tu. Push pedih. Astaghfirullahaladzim, kena gila. Mana Kedan? Dia kena solek dengan alien. Ada alien. Ada lagi. Jangan target dia. Oh, so late. Oh, so lagging. Mana lagi sangat tu? Tak sakit bro, tak sakit. Aduh, sesikit itu kan damage yang aku berikan. Ya, 10 hub. Oh. Biasanya aku bagi berapa hak biar sakit. Tak sakit bro, tak sakit. Aku boleh tak dia pakai backup darat? Yes, dapat pun macam yang pecah kata tu bukan pakai aku punya ni. Oh, dia ni. Astaghfirullahalazim. Terbang. Okay. Mana? Oh, ni Kedan. Oh, pening kepala. Sorry. Kau memang selalu lupa pada satu hal. Kau lupa untuk pakai totem. Helmet hancur. Adakah kau tidak pernah baiki armor?
Mana dia? Pedih tak Kedan? Dah lah. Aduh. Sebaik Apa tak pentingnya bila nasib baik saya cakap panas. Semua awak dia tidak dah kena dah jadi. Piu, piu. Piu, 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 piu. Piu. Aduh, isunya aku ni. Sorry ya guys kalau tengok bunyi lori. Besok kalau gini suara lori. Ke suara apa-apa. Oh, Baikkan itu suara angin. Zed, kenapa kau tak minta topi kat kat mau? Lawan lah. Pakai je lah kapak kau tu. Okey. Aku terima. Tengok aku pakai kapak aku yang kau kat dah. Oh, ni aku dan juga satu lagi. Mana dia? Ish, laju betul lah Mamat ni. Mamat. Aku rasa kita kena terbang pokok semua ni. Ini atas ni. Rimas je dia gini atas pokok. Oh, lawak lah. Tu betul ni kalau saya tengok. Betul lah. Aduh. Saya tak jumpa dia. Kau. Terus. Berjaya doh. Tak saya yang jumpa. Aku pening. Jangan takut. Apabila sudah malam, aku pakai ikan dalam. Aku dah tak boleh. Boleh, tak makan tu. Takut. Yang main atas tu boleh tak? Atas aku tak. Si mawar tu main atas tu boleh pula. Di mawar. Dia perempuan. Saya tak jatuh. Ya, lah nama pun bunga kan. Saya kat guna panah je kat atas tu. Siapa sakit sangat korang ni? Pandang tu apa? Padahal aku ada syak ni senang. Tipu. Bukan pakai power ke? Pedang ke power. Hidup sampai berapa? Tanya. Mana? Oh, dah dia punya kepala lah. Satu teman lagi. Lawan kau adalah aku. Jangan setak. Jangan apa Izzat. Nanti. Terlampau ni nak. Aku akan mati. Nyawa aku 3. Masa aku nyawa aku 10. Innalillah. Mana kau? Oh, sini kau. Dia kejar saya. Gelap lah. Berapa banyak totem lah aku pecahkan tadi ya. Sinilah lawan aku. Kau pemegang senjata lawan dinosaur pun tak boleh. Bukan tak boleh tapi malah aku nak bunuh orang. Kau malas nak bunuh orang tapi kalau kau mati sini kau yang nasib kau lah aku segel kat dalam tu. Ya Allah, betul juga tu kan saya bagi aku idea. Aku bunuh je korang terus Mana Kedan? Kita saya dekat Mama. atas pokok. Okay.
Sumpahlah. Mama, cari kedai. Aku dah dekat atas pokok dah tanya. Aku tak kena dia serang ni. Pelik-pelik. Kedai lawan saya. Malu. Healing tak boleh ke? Tak boleh. Bro, kita tengah dalam medan perang dan korang nak healing. Weh, kita tengah perang ni. Kalau kau mati, kau yang kena segel sini. Ouch. Betul tu. Masalah aku Ya, sikit. pening, benar. Oh, dia pening. Okey, sudah. Ah. Jangan tolak aku jatuh lah. Oh, hi Zack. Hai. Buat apa? Tahu lah. Korang aku rasa dah tak boleh menang lawan aku. Ya. Apa? Okey. Ini akan mungkin menjadi akhir untuk korang. Saya nak tak pakai set tau. Jangan pasti. Zack. Armor kau dah hancur. Apa Gerik, lagi? serang dia. Armor mama dah hancur. Dua tantem. Aku 31 lagi. Ya Allah. Aku tadi aku mesti cerita dia dulu. Mana dia? Sip. Janganlah. Innalillah. Bening. Dan kau tak baik armor kau ke? Meskipun armor kau adalah armor dari Maymet, tapi itu tetap itu juga untuk apa entah ada juga ability. Tengok muka haiwan gajah. Aduh. Nak tangkap orang lain dululah. Apa aku buat tadi? Allah. Aduh, boleh tak bagi aku ketenangan untuk tu? Hai. Semua attack dia. Aku dah penat dah. Maju.
Kenapa dari tadi aku... Patutlah dari tadi aku tak nampak mereka. Bawah lah, bawah. Aduh, sakit lah. Dia malah. Izzat kau pergi dulu. Aku dah Mama aku dah. Ya. Ah! Terus serang dia. Saya dah tak boleh lah sebab film dengan kasut saya dah tak ada. Aku dah tak buat apa. Aku ni tu dah habis. Kau boleh cukup kuat, Fahmi. Kau lemah, biar aku asal.